Mencatatkan jualan rumah di Melaka adalah harga rumah yang paling rendah di Malaysia. Sejak tahun 2018, melalui dasar rumah mampu milik, Lembaga Perumahan telah menyelaras dan memudah cara penyediaan sebanyak 61,935 unit kediaman untuk rakyat di negeri Melaka ini. Apa yang lebih membanggakan, Lembaga Perumahan turut berperanan memastikan harga rumah di Melaka kekal dalam lingkungan kemampuan rakyat, sehingga mencatatkan jualan rumah di Melaka adalah harga rumah yang paling rendah di Malaysia berdasarkan daripada maklumat laporan Pusat Maklumat Harta Tanah Dagang Negara bagi suku pertama tahun 2026. Bahkan kemampuan perumahan Melaka turut berada di antara yang terbaik di Malaysia dengan nisbah kemampuan sekadar 3.27 berbanding dengan purata nasional 4.39. Keadaan ini secara tidak langsung turut menyumbang kepada kadar pemilikan rumah di Melaka yang kini mencecah 85.6%, jauh lebih tinggi berbanding dengan kadar nasional 78%. Saya yakin keistimewaan yang dimiliki oleh Melaka ini turut memberi manfaat kepada semua pejabat awam negeri dan persekutuan yang berkhidmat di negeri Melaka. Tidak seperti negeri-negeri lain, harga jualan rumah, bahkan sewa rumahnya juga jauh lebih tinggi. Lembaga Perumahan Melaka turut membantu rakyat memiliki rumah sendiri melalui skim sewaan untuk dimiliki ataupun rent to own. Sehingga kini 1,100 individu telah berjaya memiliki kediaman di PPR Kerubuk, PPR Tehil, dan inisiatif ini akan terus diperluaskan kepada PPR Kelebang, PPR Tangga Batu dan PPR Bukit Katil.